Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Kali ni kita nak buat kerabu jantung pisang gabungan dengan isi ikan dan pelbagai bahan yang lain. Sedap sangat. Jom masuk dapur. Mula-mula kita masak dan didihkan air dalam periuk. Kemudian kita masukkan sedikit garam dan juga jantung pisang. Jantung pisang kita belah dua bahagian supaya mudah kita nak tengok nanti bila dia dah masak. Okey, sementara kita nak tunggu jantung pisang kita lembut, sekarang kita nak hiris cili masak dan juga 1 biji bawang besar. Banyak mana nak guna cili masak dengan bawang ni bergantunglah kepada banyak mana jantung pisang yang kita akan gunakan. Dah siap hiris semua, kita masukkan dalam satu mangkuk besar. Okey, sekarang kita nak tengok jantung pisang kita nampaknya dah lembut. Nampak okey dah ni, jadi kita boleh tutup api, angkat dan toskan. Bila jantung pisang kita ni dah sejuk sikit, sekarang kita bolehlah hiris. Jangan nipis sangat, tebal sikit pun tak apa sebab jantung pisang kita ni dah masak lembut. Siap hiris semua? Okey, sekarang kita tuangkan dalam mangkuk yang ada bawang dan cili tadi. Kita letak tepi dulu mangkuk ni. Sekarang ambil lesung batu, kita nak tumbuk 2 ulas bawang merah kecil dengan cili api atau cili padi lebih kurang 6 hingga ke 7 tangkai. Tumbuk-tumbuk sampai lumat. Okey, sekarang kita nak masukkan isi ikan. Yang ni Manja gunakan isi ikan sardin. Boleh juga nak guna isi ikan tongkol, ikan bilis dan juga udang kering pun boleh juga. Okey, bila nampak dah sebati tu dah agak lumat, sekarang kita cedok dan masukkan sekali dalam mangkuk yang ada jantung pisang, bawang dan juga cili tadi. Okey, sekarang kita masukkan yang ni ialah kerisik. Manja masukkan lebih kurang setengah sudu besar. Dan kemudian yang ni ialah gula dan juga garam secukupnya. Yang ni ialah bahan tambahan. Manja masukkan juga 3 sudu besar santan segar. Santan segar yang pekat ni kan akan bagi lebih ekstra rasa lemak. Barulah sedap kerabu nanti. Akhir sekali, untuk balancekan semua rasa yang ada, kita perahkan sedikit limau. Bila kita dah siap satukan semua bahan, sekarang kita gaul biar dia sebati dan rata keseluruhannya. Dah siap kerabu jantung pisang. Nampak sangat sedap kan? Sekarang kita boleh hidang. Sama ada kita boleh makan ratah macam tu saja ataupun hidangkan dengan nasi. Tekstur jantung pisang ni dengan isi ikan lembut dan gabungan rasa berlemak, masam manis semua lengkap. Korang boleh save dan juga share video ni. Nanti bila jumpa atau ada jantung pisang, bolehlah buat. Okeylah, sekian dulu untuk kali ni. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.